Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang bersedia Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang Arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Negara. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal di sekolah, tetapi merupakan panduan hidup yang menjadi asas kepada keamanan, kehormatan dan kemajuan negara kita sejak diperkenalkan pada tahun 1970. Rukun negara telah menjadi pegangan rakyat Malaysia dalam membina sebuah negara yang bersatu padu. Persoalannya, adakah kita benar-benar menghayati setiap prinsip tersebut? Okey, subtopik pertama, rukun negara sebagai asas perpaduan. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini merupakan kekuatan, bukannya kelemahan. Dengan menghayati prinsip-prinsip rukun negara, kita belajar untuk saling menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama tanpa mengira latar belakang. Sikap saling menghormati ini yang mampu mengelakkan perselisihan faham serta merupakan perpaduan. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, cara kita roboh. Oleh itu, perpaduan yang kokoh hanya dapat dicapai apabila setiap rakyat menjadi rukun negara, menjadikan rukun negara sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Hadirin yang dihormati, subtopik kedua, penghayatan rukun negara dalam kalangan generasi muda. Sebagai generasi pewaris negara, kita memikul tanggungjawab besar untuk memastikan nilai-nilai terus dipelihara. Penghayatan rukun negara bukan hanya melalui lafaz ketika perhimpunan, malah perlu diterjemahkan melalui tindakan. Antaranya ialah menghormati guru, mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika menggunakan media sosial dan menghargai perbezaan budaya. Dalam era digital ini, kita juga perlu bijak menilai maklumat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu atau kenyataan yang boleh membelahkan masyarakat. Generasi muda yang berpegang teguh kepada rukun negara akan menjadi pemimpin yang berintegriti, berakhlak mulia dan cintakan tanah air. Sidang hadirin sekalian, subtopik ketiga, tanggungjawab bersama menghayati rukun negara. Menghayati rukun negara bukan hanya tanggungjawab kerajaan atau pihak sekolah semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab setiap rakyat Malaysia, ibu bapa, pendidik anak-anak tentang dan menghormati. Guru pula membimbing murid, insan yang berdisiplin dan berakhlak. Masyarakat pula memupuk semangat toleransi dan bekerjasama dalam menjaga keamanan negara. Apabila setiap lapisan masyarakat memainkan peranan masing-masing, negara akan terus aman, stabil, disegani di persada dunia. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai kompas dalam kehidupan. Janganlah kita sekadar menghafal 5 prinsipnya, tetapi hayatilah setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya, perpaduan yang utuh bermula daripada kita sendiri. Saya akhiri pidato ini dengan serangkap kata-kata. Rukun negara bukan sekadar ikrar di bibir, tetapi janji di hati. Apabila setiap rakyat menghayatinya, Malaysia akan terus aman, maju dan sejahtera. Sekian.